Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Aisyah Amanda binti Hasrul Afendi, wartawan BRAS TVPSS anda pada hari ini. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadrat ilahi kerana dengan limpah kurnianya kita dapat menyaksikan satu lagi detik penting dalam sejarah perjalanan Majlis Perwakilan Murid di sekolah kita. Majlis ini menjadi simbolik bagi pengiktirafan terhadap peranan besar yang akan dimainkan oleh anda semua. Langkahku terus melaju, ini langkahku bangkitkan jihad, ini langkahku yang kan ku ayuh, walaupun payah tak akan jerah, ini langkahku kan terus melaju sekedar garang. Bangkitkan jihad, ini langkahku yang kan ku ayuh, walaupun payah. Kepercayaan dan taat setia yang sebenar-benarnya kepada Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Rangi dan akan memelihara serta mempertahankan peraturan sekolah. Sesungguhnya kami berjanji ini langkahku yang kan ku ayuh, walaupun payah tak akan jerah, ini langkahku kan terus melaju setegar karang. Bangkitkan jihad, ini langkahku yang kan ku ayuh, walaupun payah tak akan jerah, ini langkahku kan terus melaju setegar karang. Bangkitkan jihadku. Bangkitkan jihad. Bangkitkan jihad. Pastikan langkahmu wahai pejuang, dengan Al-Quran menjadi pedoman. Hembuskanlah angin pembaharuan, karena kita Khalifatul Rahman. Pastikan langkahmu wahai pejuang, dengan Al-Quran menjadi pedoman. Hembuskanlah angin pembaharuan, karena kita Khalifatul Rahman. Ini langkahku yang kan ku ayuh, walaupun payah tak akan jerah, ini langkahku kan terus melaju setegar. Terima kasih kerana masih lagi bersama-sama dengan kami. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua yang telah terpilih. Ini adalah satu pengiktirafan terhadap kebolehan, komitmen dan potensi yang ada pada anda semua. Semoga anda semua dapat melaksanakan tanggungjawab dengan penuh dedikasi. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan tanggungjawab dan tugasan dengan penuh integriti dan kesungguhan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kejayaan dan keberkatan dalam setiap langkah yang diambil. Sekian BRAS TVPSS, tepat, telus dan berinformasi.